Undilah Tone Wow, dah tentu anda dibayar. Untuk berjaya dalam perniagaan SIM kad Tone Wow, anda perlu memahami cara perniagaannya berfungsi, menggunakan produk itu sendiri, berkongsi manfaatnya, dan membina pasukan yang aktif. Berikut adalah panduan langkah demi langkah yang boleh anda ikuti. Pertama, kenali dan gunakan produk. Jadi pengguna setia. Langkah pertama adalah menjadi pengguna SIM kad Tone Wow. Dengan menggunakannya, anda akan lebih yakin dan faham tentang semua kelebihan yang ditawarkan, seperti data yang boleh dibawa ke hadapan, mata ganjaran voucher dan pelindungan pagar full. Beli stok permulaan. Untuk memudahkan jualan, beli stok SIM kad Tone Wow. Ini membolehkan anda segera mendaftarkan pelanggan baru tanpa menunggu. 2. Kuasai strategi pemasaran. Pemasaran dari mulut ke mulut. Kongsikan kelebihan SIM kad ini kepada rakan-rakan dan keluarga. Ceritakan pengalaman anda sendiri sebagai pengguna yang berpuas hati untuk membina kepercayaan. Pemasaran digital. Manfaatkan media sosial seperti Facebook, TikTok dan Limon 8 untuk promosi. Gunakan video, testimoni dan maklumat ringkas untuk menarik minat orang ramai. Bina laman web atau landing page. Buat laman web khas untuk memudahkan pelanggan mendapatkan maklumat. Ini membantu anda menguruskan pertanyaan dan jualan dengan lebih sistematik. Gunakan teknik phone link, panduan dan video latihan. Sedia ada boleh membantu anda membina corong jualan yang efektif untuk menarik pelanggan baru. 3. Bina pasukan yang aktif. Rekrut ejen baru. Ajak orang lain menyertai perniagaan anda. Fokus untuk mencari ejen yang aktif dan bermotivasi untuk membantu anda mengembangkan rangkaian, duplikasi dan bimbingan. Ajarkan pasukan anda untuk melakukan langkah yang sama seperti anda. Guna, kongsikan dan rekrut. Sistem yang ringkas dan mudah digandakan ini penting untuk pertumbuhan perniagaan. Fokus pada package biz. Apabila merekrut ejen, galakkan mereka untuk mendaftar. Package biz. Package ini menawarkan komisen yang lebih tinggi dan berpotensi untuk pendapatan yang lebih besar. 4. Tingkatkan pengetahuan dan motivasi. Hadiri latihan. Sertai program latihan yang dianjurkan oleh Tone Wow atau pihak yang berpengalaman. Ini akan meningkatkan pengetahuan anda dalam bidang telekomunikasi dan perniagaan. Rujuk panduan. Dapatkan dan baca panduan perniagaan seperti e-book yang menjelaskan cara mendaftar, mempromosi dan menutup jualan dengan berkesan. Belajar dari Sifu. Ikuti bimbingan daripada ejen senior yang berjaya. Mereka dapat berkongsi tips dan strategi yang berkesan berdasarkan pengalaman mereka. Dengan menggabungkan langkah-langkah ini, anda dapat membina perniagaan Tone Wow yang kukuh dan berpotensi untuk menjana pendapatan pasif yang berterusan.